Hello, selamat malam. Sekarang jam dah pukul 10 malam. Kami mau cari makan dulu. Tengok mana-mana kedai yang buka dekat sekitar Bandar Muka ni. Kita harap ada lah. Sebab tadi kita order dekat Foodpanda 2 kali kena reject. Jadi kita mau pergi ke kedai, tengok dekat mana yang masih buka lagi. Okay guys, stay tune video. Kita cuba cari dulu di mana kedai makan yang masih buka. Sebab tadi lepas balik ke lepas sampai tadi daripada Miri ke Muka tu, kami dua dan juga geng-geng lain ke Penatan. Jadi kami tidur 3 jam. Tengok jam sudah dekat pukul 9, pukul 10 malam. Baru rasa perut mau lapar, baru mau makan. Jadi bila kami order Foodpanda 2 kali Fred tau. 2 kali kami order. 2 kali kami order, semua dua-dua kena reject. Jadi terpaksa lah kami turun ke Bandar Muka, tengok di mana ada kedai yang buka lagi. Tapi tengok rasa macam semua kedai tutup. Burger dah. Kedai-kedai gerai stall-stall adalah macam burger. Tapi kita cuba cari kedai yang ada jual makanan dulu. Tapi kalau tidak juga, terpaksa lah kita makan apa yang ada malam ni. Tu apa tu? Everwin. Everwin ke? Everwin pun dah tutup. Sampai tertiap-tiap tu. Lepak. Minum. Jangan. Oh tu ada pasar malam, macam pasar malam kali yang. Oh panjang oh. Ujung sekali. Tapi tutup juga. Sate Wahab. Tapi macam Betul. Kak, masih buka kak? Aduh, okay, thank you. Okay, tutup juga guys. Pasal kita cari tempat lain lah. Guys. Ya. Sebab jam pun dah Cuci pinggan ni. cuci pinggan. Macam tidak harapan lagi ni guys. Oh my Anchor. Anchor Lai Cafe. Anchor buka. Lain macam. Hotel. Hotel. Tu apa? Oh, hotel lah. Hotel Li Hua Hotel. Sugeban ni. Oh ya, kata tu Sugeban ni. Semua berkumpul situ semua kat dalam. Antam lah. Oh, Aicha. Macam Ada Aicha. untuk kena gatal semua. Allergic makan apa dia? Okay, banyak kedai tutup guys. Kita pergi cuba tengok di tempat lain dulu. Kalau ada. Jam pun sudah menandakan pukul berapa ni? Pukul 11 lah? Pukul 10 lah? Mesti terang terang. Tengok. Apa je? Apa bonja pun kat situ. Dia kan pernah dibuka je. Benar kan dibuka. Nampaknya banyak kedai-kedai yang tutup sudah guys. Tu pun aku rasa burger kan. Tu kan, dia lampu-lampu ya. Tu ujung. Tu. Macam sih. Cukup pusing. Burger lah tadi tangga kita. Tu lain tu, belum kita langgar lagi. Boleh jadinya mungkin sate. Ni apa nama kita di apa? Taman Seroja. Taman Seroja. Oh. Okay, tu pun tutup guys. Sama juga. Okay. Kita cuba pusing lagi. Malam ni kita punya kerja cari kedai, mencari kedai yang masih buka. Sekarang jam 11 sudah. Harap adalah pilihan terakhir. Kalau tiada kedai buka, kita makan burger sajalah guys. Boleh lah isi perut. Okay guys, kita dalam misi mencari ke Newland Restaurant. Ya, ujung sekali. Baru pergi kanan. Tadi ada seorang pakcik tu, dia cakap ada buka lagi kedai dekat Newland. So kita pergi cuba tengok dulu adakah tidak. Ni kan Newland. Atok lah. Tok Newland. Tok Sorry, dekat belakang Fat. Macam masuk tadi ah? Oh, macam masuk situ kat kanan.
tudung. Tuh di ujung. Tuh katanya dekat situ tepi kan. Katanya lah. Betul lah. Tuh. Ini minum ya. Oh ada goreng-goreng kereta. Kita taunya buka. Oh ada muslim ya. Ada tudung. Ya, kan aku ada tadi. Ah. Si ada rider. Malas kan? Okay guys, kita coba tengok di Newland Restaurant tu. Harap ada masih lah makanan-makanan yang boleh dimakan. Okay guys. Okay, kita sekarang berada di Newland Restaurant. Okay. Okay Fred, akhirnya jumpa juga. Kayaknya jumpa kedai makan. So tadi kami tanya tadi, dekat sini dia tutup jam 1 pagi. So kepada orang-orang yang datang ke muka sini, okay, boleh datang ke sini kalau kamu orang lambat ke apakah, yang penting sebelum jam 1 guys ah. Okay Fred. Okay. Okay, ni menu kami. Apa chicken butter basah, dan kita punya minuman malam ni. Okay, baik, kita makan dulu. Apa? Isi perut semua, lepas tu baru kita boleh balik dan dapat tidur dengan tenang. Okay guys, makan dulu guys. Okay, selesai kita makan malam tadi. Walaupun jam sudah akhir, tapi syukur juga kita dapat makan. Okay, thank you menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG channel. Okay, bye-bye.